Nasib baik dia datang cepat. Kalau lambat lagi sikit, tunggulah Abang Longkai tu sampai ya. Ini nama dia timing bell. Bahasa Melayu dia tali sawat. Kau tengok condition dia ni. Dah merekah. Bila-bila masa je dia boleh putus. Benda ni bukan pakai untuk selama-lamanya. Setiap 80,000 kilometer, tukar. Ataupun maksimum dia 100,000 kilometer. Ataupun 2 tahun sekali. Siapa yang sampai dulu? Putus dekat kereta Viva, selamat lagi kau punya valve dengan head. Kena kereta Proton, bengkok lah semua valve. Silap-silap dengan head tak boleh pakai tau. Fungsi timing bell ni menggerakkan crankshaft dan camshaft. Kalau tak ada dia, tak hidup enjin tu. Cuba cek kereta masing-masing tu. Tengok timing bell. Ada tak condition yang macam ini? Rasa susah pula nak cek sendiri. Nak buka cover timing bell ni lah. Nak buka itu, nak buka ini. Tak payah. Tak payah pening-pening kepala. Datang je One Head Garage, cari Pomen. Pomen boleh settlekan semua. Tak rugilah buat full checking. Semua rosak kita dapat tahu. Terpulanglah nak buat hari tu ataupun bulan depan ataupun bulan depannya lagi. Ikutlah bajet masing-masing. Ikut keputusan masing-masing. Aku dah bagi tahu jangan cakap tak tahu lagi. Video ni share, bagi tahu jiran-jiran semua pasal timing bell ni. Assalamualaikum.